bayang dulu, yang lampu tinggi warna lampu jalan warna oren tu, dia betul tunggu bawah tu. Oh. So saya waktu tu tak nampak. So sahabat saya nampak, cakap itu pun benda tu. Dia tegur lah, dia tegur. Dia tegur lah. Tapi masa dia tegur tu, benda tu makin datang terus kat depan pagar dia. Lepas tu saya dah macam, kau serius lah kan? Betul ni, dah nampak dah ni. So bagi saya waktu tu kawan saya tak cakap banyak sebab dia baru ada anak bini. Okay? So tak cakap banyak, dia halau. Halau macam mana? Tu Hai. Kita bersama Hai. Kita bersama hari ini dalam seram. Seram dalam bulan puasa. Kita bersama dengan tetamu yang istimewa akan menceritakan pengalaman beliau seram di bulan puasa. ini sambungan yang sebelum ni lah kan? Okey. Macam mana bulan puasa ni? Okey, bulan puasa okey. Macam kita pernah kupas lah sebelum ni di podcast kita yang sebelum ni. Ramai orang tertanya-tanya, adakah gangguan di bulan puasa ni adalah gangguan daripada syaitan atau apa? Okay. Secara personalnya saya, bagi saya tu adalah gangguan jin lah. Syaitan saya yakin pasti dengan hadis Nabi memang syaitan memang dikunci, dirantai, okey. Sebab tu di bulan puasa. Okey, so pengalaman seram sebenarnya bulan puasa ada banyak. Okey. Cuma saya nak cerita, saya ambil mana yang sesuai untuk public lah dengar. Sebab kalau ni risau nanti orang pecah lah itu ini kan. So saya ambil benda paling simple lah. Okey, kalau kata pasal seram okey, macam saya kata gangguan jin tu. Gangguan jin ni memang wujud di bulan puasa. Okey, sebab apa? Jin-jin ni ada jin Islam, ada jin kafir. So kemungkinan besar masa saya kena gangguan, saya ada tim saya sendiri. So ada lebih kurang 4-5 orang macam tu, termasuk diri saya. So kita orang ni kalau buat apa-apa memang bersama. Okay, nak dijadikan ceritanya, kita orang kena ni lah bang, kena gangguan. Tapi gangguan bukan yang gangguan macam orang kena pergi tempat-tempat ni tak. Ini literally orang benda tu datang kat rumah. Okay, lagi-lagi macam saya tadi lah. Kita orang kalau berkumpul buat kerja memang sekali. So waktu tu lah kena serangan macam-macam. So contoh serangan gangguan ni macam mana bang? Okay, contoh bang apa bayang kita tengah lepak sini 4 orang. Ada satu hari tu kita tengah datang lepak buat kerja buka-buka, tiba-tiba kawan saya ni dia boleh nampak muncul dekat depan pintu pagar dia satu entiti yang saya pun tak boleh nak describe macam ni. Siang ke malam? Malam. Waktu tu malam depan rumah dekat area Kelang juga. Dia kata, "Pok, tu apa benda tu?" Masa ada satu pagar, dua belah pagar tu ada lampu, tiang lampu tinggi. Kau bayang dulu, yang lampu tinggi warna lampu jalan warna oren tu, dia betul tunggu bawah tu. So saya waktu tu tak nampak. So sahabat saya nampak, cakap itu pun benda tu. Dia tegur lah. Dia tegur lah. Tapi masa dia tegur tu, benda tu makin datang terus kat depan pagar dia. Lepas tu saya dah macam, kau serius lah kan? Betul ni, dah nampak dah ni. So bagi saya waktu tu kawan saya tak cakap banyak sebab dia baru ada anak bini. Okay? So tak cakap banyak, dia halau. Halau macam mana? Tu semua berdasarkan Al-Quran lah. Ayat suci Al-Quran, kita baca, yakin dengan apa kuasa dia. Kita ni hanya makhluk, betul? Dia halau. So dia baca-baca sikit, hilang. Dia pergi lah. Dia pergi, betul. So bagi saya, berdasarkan pengalaman yang saya pun masa tu rasa memang sangat sejuk lah, naik dua rumah ni. Walaupun tak nampak, saya pun tak nampak juga. Sebab orang cakap, kalau kita nampak benda tu, maksudnya kita sakit. Kalau kita pernah kena sihir ke gangguan, tapi Alhamdulillah saya tak nampak benda tu. So Alhamdulillah. Cuma sahabat saya ni dia pernah kena. So mungkin tu penyebab dia boleh nampak benda tu lah. So dia nampak benda tu dah halau. Lagi-lagi dah anak bini dia ada dalam rumah lah tu. So memang dia bertindak cepat. Okay, benda apa yang lepas dah settle benda tu, saya tanya dia apa benda itu sebenarnya. Entiti apa tu kan? Dia kata pocong. Tapi pocong dia kali ni bukan yang berkain putih. Masa kain apa? Kain batik. Kalau kain batik saya rasa saya dah pisau cicing ada. Sebab dah tahu kumpul perempuan kan. Tak ada. Ni apa ni, dia berkain hitam. Satu bodoh kat tubuh. Satu tubuh. Tapi memang nampak ada bonjot tu lah. Tu saya macam pelik lah dengan saya. Serius lah hitam. Iya. Memang literally memang pocong. Pocong tudung hitam. Apa ni,
outfit dia hitam, bukan Dah putih. mak. Apa tu? Bulan puasa, yes. So saya fikir balik itu adalah gangguan jin lah. Sebab saya fikir balik, ikut kan dari segi cerita-cerita orang-orang tua kan ada macam-macam jenis entiti tu yang curang nampak. So bagi saya itu semua adalah kategori-kategori jin lah, bukan syaitan. Sebab yang saya tahu, apa yang saya faham, syaitan ni memang kerja dia tak lain tak bukan, janji dia dengan Allah adalah untuk apa, menghasut kita supaya buat, supaya kita tak jumpa jalan nak ke syurga tu. Dia akan bawa kita nak ke neraka kan. So ni kuncu-kuncu dia lah ni. Itu satu. So itu adalah benda yang bagi saya agak unik. Berlaku di bulan puasa pula. Saat ni kita dengar benda tu warna putih. Tapi kali ni dia hitam. 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 Muka dia tak cakap lah. Sahabat saya cerita masa tu, muka dia ni memang muruk. Tapi kawan saya ni dia kata dengan saya lah, okay, dia pernah sharing. Ni mungkin bagus juga untuk ibu yang tengok benda ni. Okay, takut tu datang daripada mana? Balas takut tu datang daripada mana? Takut. Tentang kita maksudkan perasaan lah. Okay, takut ni sebab sebenarnya datang daripada ketidaktahuan. Ataupun ayat bahasa muda dia tak tahu. Tu sebab kita takut. So macam sahabat saya dia share dengan saya, waktu dia tengok benda dia tak takut dah. Boleh tahu. Sebab dia tahu dah. Sebab dah selalu nampak. Macam kita pun kalau kita selalu nampak benda tu, kita pun tak takut dah. Tapi kita tak nampak. Tak seram dah. Tengoklah muka dia berhudu macam mana sekali pun. Kan? Tapi macam sahabat saya ni dah selalu nampak, dia pun selalu kena sebelum ni kena macam-macam gangguan. So dia cakap dengan saya benda tu. So saya rasa benda tu sangat guna sampai hari ni. So kena tahu lah. dah tahu. Walaupun sebab dia dah describe dengan saya, sebab dia pun pandai melukis. Okey. So bila dia describe kat saya kan macam mana bentuk macam ni lah muka dia. So saya nak bagi gambaran pada viewer susah sikit lah. Tapi memang ngeri lah. Bila dia lukis balik kan dengan muka koyak-koyak semua ni kan. Saya tak kerti lah cakap macam mana, tapi dia lukis tu nampak realistik juga. Itu salah satu cerita yang berlaku di bulan puasa. Ada masa syuting ada? Okay, kalau syuting, kalau bulan puasa saya tak ada. Contohnya syuting ni lah. Kalau boleh nampak baju saya ni memang ada kisahnya. Cuma itu bukan di bulan puasa lah. Oh, bulan puasa. Betul. Di luar bulan puasa lah. Di luar bulan puasa. Bulan puasa masa tu kita tengah syuting cerita ni. Kita bukan syuting lah, kita buat teater. Teater persidangan hantu, di mana saya memegang sebagai watak sebagai Toyol 3. Siapa director? Directornya masa tu adalah Raja Azri. Di mana kita orang waktu tu teater tu sangat sekejap kita mula latihan selama sebulan je. Lepas tu kita terus perform. Alhamdulillah, tayangan tu mendapat sambutan, pecah panggung lah saya. Tapi tak ramai yang tahu cerita di sebaliknya. Waktu nak sebab cerita kita tu ada dekat rakaman sedikit. Kita akan buat tayangan, bukan tayangan. Ada macam rakaman masa show. Masa show ada rakaman juga yang kita dah buat sebelum start show tu. Macam footage untuk bagi audience intro sikit. So adalah kita buat shooting sikit dengan Raja Azri, dengan assistant director lain kan. So waktu tu adalah satu scene kita dekat JKKM Melaka. Saya sebut lah. Siapa yang tahu JKKM Melaka, pentas sepi panggung tu, orang tahulah macam-macam kisah. So untuk kisah saya sendiri, ni personal saya sendiri. Waktu tu kita orang malam rehearsal. Maknanya esok hari tu nak show. Malam sebelum kita rehearsal. Waktu tu saya dah expect benda ni akan berlaku, tapi tak sangka kena gangguan ni. So tu satu benda pengalaman yang sangat berharga lah. Kalau ni versi daripada saya sendiri. Sebab Raja Azri pun ada juga sharing pengalaman dia. Sebab dia pun tahu juga kisah saya sendiri, ada di YouTube Ashraf Channel. So untuk saya punya ni adalah benda personal saya sendiri berlaku, iaitu kita orang 3 pocong. Kita orang 3 pocong, 3 orang Toyol. Di mana watak kita orang 3 orang Toyol ni ada dah sebagai hook audience. Nak hook perhatian audience untuk 15 minit pertama. Keluar dulu lah. Kita keluar dulu, kita muncul dulu. So memang kita orang kena bagi satu energi yang sangat menggegarkan ataupun sangat excited, macam-macam lah emosi untuk penonton masa tengok teater tu macam happy. So waktu malam rehearsal bang yang berlaku ni saya sendiri. Sebelum stage, banyak kali stage, ada tirai tu. Kita duduk makan tirai. Saya betul makan tirai.
Saya waktu Kira nak buka kira nak buka. Okey, waktu nak turun kira nak buka apa? Saya tak tahu. Apa ni, kita ada satu scene ni, ada seorang perempuan ni, ada penyanyi. Dan dia pakai apa ni, baju semua sebagai pontianak. Okay, dia memang akan keluar daripada tengah pentas. Dia akan keluar daripada apa, tirai belakang, dia akan pergi ke tengah pentas. Saya waktu tu standby belakang tirai tu, kat belah kiri stage. Waktu tu saya betul nampak Ingat Andy berdiri tengah-tengah tu. Saya pun pergilah tenung. Mati-mati ingat dia. Apa dia tunggu kat tengah-tengah tu? Sebab saya tahu dia memang keluar daripada kiri pergi ke tengah. So saya pun tengok, memang nampak literally. Dia lah. Bukan dia. Bukan dia lah. Tapi memang ada satu entiti hitam. Saya pun tenung. Sekali tirai pun dah terbuka dan nampak cahaya sikit. Alamak, tak ada. Tak ada. Dia lah. Hilang. Saya cakap, alamak, aku nampak dia. Aduh. So saya dah cakap, Allahu Akbar. Tak apa lah. Selawat dalam hati, selawat. So masa scene saya 3 orang tunjuk nak keluar ni, tiga orang kena kacau. Okay, apa gangguan yang kena pada saya sendiri adalah otak saya jam. Rupa je lah. Rupa dah lock. Literally. Padahal dah berlatih selama sebulan. Sebulan. Ingat lah. Yes, ni malam rehearsal. Okay, saya kena. Okay, toyol pertama, iaitu Abang Bob. Okay, dia duduk anak ke. Dia, masa dia keluar stage tu, dia punya mata, dia kata dia kabur-kabur. Dia nampak kabur-kabur. Apa hal? Dia pun tak boleh nak lontarkan suara dia. Okay, yang seorang lagi, toyol 2, saya toyol 3, toyol 2, dia kata dia dengar macam-macam suara. Arah angin lah semua kan. So, saya ingat saya seorang yang kena sebab waktu dah keluar teater, dah keluar stage. Mana kita fikir apa toyol lain lah kan. Kita fikir kita kan. Saya ingat saya seorang je kena, rupanya 2 orang lagi pun kena. So dekat situ memang selain itu bila dah jadi apa, nak jadi buka ni untuk audience punya apa, attention kan. Because kita tahu malam rehearsal tu ada ni sekali apa, pengarah program datang nak tengok lah. Memang kalau ada memang out. Memang ada komen macam-macam lah. Tapi yang best alhamdulillah Abang Raja sendiri tahu benda tu. Tak marah pun. Tak tahu lah sebab dia yang set. Yeah. Scene tu dia tahu Betul. lah. Okey, Betul. betul. Dia tahu lah. Okay, so waktu tu saya pun boleh asal Abang Raja. Apa, Raja tak marah kita orang ni sebab dah bersilap ni. Sama waktu rehearsal kita pergi tu. So kita orang pun semua dah bersurai, semua pelakon Baisan pelakon, Baisan semua dah ni. Personal dengan Raja, tu kita orang share. Ni masing-masing ada kisah. Okay, itu saya sendiri. Maknanya saya sebelum keluar tirai tu dah nampak. Saya pula pergi tenung. Itu silap saya lah. So macam mana mungkin dia perasan saya, dia tegur lah kan, gitu lah. Itu yang memang kena. So malam show tu tak ada gagal. Alhamdulillah, malam tu tak ada. Apa dia tak kacau malam show? Simple lah. Saya tahu sebab apa. Ada ustaz Ini ustaz dia apa? bukan. Saya rasa satu benda sebab apa. Okay, berlaku malam rehearsal tu, sebelum kita orang start rehearsal, ada kan, lauk jemaah atas stage. Tak ada masalah waktu maghrib. Sebelum ni sebab masa tu props pun dah settle lah. Cuma masalahnya kita tahu itu tempat dia kan. Memang keras, semua orang tahu lah. Jadi kan apa, pentas di panggung memang keras. Adalah seorang hamba Allah ni, saya tak nak sebut nama dia, pergi azan. Bergema lah bang atas dekat dalam dewan panggung tu sendiri. Tu saya rasa itu dah salah satu punca. Ustaz dia azan ada suruh. Ya, biasa lah bila nak masuk nak solat sama-sama pergi azan. Yalah. Waktu maghrib azan. Tapi kalau dah tempat dia kita pergi azan bang, bagi saya lah, itu pendapat saya lah. Saya fikir balik itulah dia. Sebab tempat dia kan, kita pergi azan, tu yang mungkin dia mengamuk lah malam tu. So dia berkeliaran ke apa, tu dia cari mangsa untuk kacau lah. So saya rasa itu yang kena pada saya. Ini pendapat peribadi saya lah. Sebab saya fikir balik, azan di tempat macam tu, kita dah sedia maklum memang tempat tu keras, pergi azan. Benda tu nak lari mana kau? Dia berkeliaran dalam tu, ibarat tempat abang, orang buat onak, abang tak ngemuk. Ngemuk lah kan. So alhamdulillah ya, dalam rehearsal dulu ngemuk. Waktu kita orang 3 kali show, hari Jumaat dan juga hari Sabtu, alhamdulillah tak kacau. Tapi still ada dengar kadang-kadang. Apa ni, bila scene Kak Ida Muin, dia sebagai pontianak, dia mengilai tu, ada juga dengar suara. Ada suara sambutan. Suara pontianak real, sambut. Literally dengar. Tapi bila kita borak-borak, orang kata apa ni, efek sound effect kan. Orang tu pun dengar tu kan. Tapi kita tahu lah, saya sendiri tahu lah, mana ada sound effect. Mengilangnya tu pun tak ada. So macam layan je lah. Layan je lah.
Okay, tu okay, so kita sambung balik. Okay, tadi cakap footage. Okay, kan dalam teater, okay, pentas, barisan pelakon semualah. Kan anak sini lain. Lepas tu kita ada letak skrin layar untuk buat footage lah, tunjuk sebelum pelakon-pelakon lain keluar ke atas pentas. So untuk footage tu kita ada buat rakaman lah sebelum ni. So waktu tu pun macam-macam gangguan juga. Waktu tu